Nampak tak berlaku pembandingan? Jadi dah jadi mula stres. Ini belum cerita lagi kalau ada anak, kau tengok anak dia masuk MRSM, kau tengok anak dia masuk sekolah berasrama penuh SBP, kau anak kau pada anak bau tadika. Jadi kita dah stres, macam mana aku nak membentuk anak ni supaya dia masuk MRSM nanti, sebab berlaku perbandingan. Itu pun dah cukup stres. Dan saya ingat kita pernah lalu fasa tu. Sekarang perbandingan itu radiusnya tidak lagi sekecil orang kampung. Tuan-tuan, saya ingat lagi satu tesis saya masa kat universiti dulu, tajuknya adalah bagaimana addiction of social media ni dia boleh bagi impak kepada stress, anxiety dan depression level. Dan dalam saya punya kajian, tuan-tuan, di hujungnya saya punya hipotesis adalah dan akhirnya end up kajian itu saya dapat buktikan memang orang yang ada addiction dengan social media ni memang akan ada tendensi untuk stress, anxiety ataupun depression. Apa justification dia? Justification dia adalah yang pertama, kita ada akses untuk membandingkan life kita dengan life orang lain. Contoh, kita bergaduh dengan suami. Bergaduh dah habis baling macam-macam dah. Pinggan dah baling, mangkuk dah baling, cawan dah baling, kucing dah baling, semua baling. Lepas tu kita dah geram. Geramnya. Lepas tu bila kita geram selalu kita buat apa? Kita akan macam escapism sekejap, kita buat apa? Kita ambil handphone. Ambil handphone jap. Sedih aku. Okey. Buka handphone. So buka handphone, kita akan buka social media. Buka pula social media, tuan-tuan. Kita social media, kita kan follow orang, tuan-tuan. Jarang follow diri sendiri. Kita akan follow artis, kita akan follow influencer, kita akan follow jiran kita, kita akan follow lah kawan-kawan kita yang kenal lah, kawan-kawan schoolmate kita ke, saudara mara kita akan follow. Okay. Bila follow, tuan-tuan, buasa buka tu kena pula kawan kita yang kerja kat SPRM ni bercuti dengan suami dia dekat Paris. Siap dia punya caption dia, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kurniakan aku seorang pemimpin yang membimbing aku bukan hanya di syurga tapi di Eiffel Tower. Kita pula tengok menggigil kita boleh lepas bergaduh dengan suami kot. Batu kita dah geram tu lah. Sampai kita rasa macam betul lah orang tua-tua kata kalau jodoh tak ke mana. Memang tak ke mana aku, kat rumah je. Kan? Dia dah geram sangat. Jadi tuan-tuan, nampak tak kita akan mula komplain banyak benda sebab kita bandingan.